Waran tangkap terhadap pengasas program motivasi rumah tangga AHT Nordiana Mat Tahir dikeluarkan selepas gagal hadir pada pertuduhan kes tanpa sebarang sebab hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Dr. Zainal Abidin Kusmin turut mengeluarkan waran tangkap terhadap kaunselor program itu Zatul Asma Mat Isa atas kesalahan sama. Perintah dikeluarkan selepas pihak pendakwaan memohon waran tangkap dikeluarkan terhadap kedua-dua mereka. Mahkamah turut memerintahkan carian imigresen dilakukan ke atas pengasas program motivasi kontroversi itu yang juga dikenali sebagai Diana Tahir dan beralamat di Damansara. Selain itu, kuasa diberikan kepada pihak penguatkuasa Jabatan Agama Islam menahan Zatul Asmah yang juga pegawai pihak berkuasa tempatan PBT di Utara Semenanjung yang beralamat di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Kedua mereka berdepan pertuduhan mengikut enakmen jenayah syariah Selangor 1995. Penjamin kepada Diana yang hadir ke mahkamah memberitahu tidak mengetahui keberadaan rakannya itu. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 5 Mac 2026. Siasatan polis sebelum ini mendapati berlaku adegan bogel dalam acara Queen's Night. Dalam penganjuran itu membabitkan 4 individu yang juga fasilitator bagi program pada September tahun lalu.